Kita nak bersama dengan Tuan Rahmat. Tuan, kalau kita lihat situasi yang dialami oleh Rosmawati ni sendiri memang dah menjadi mangsa pun. Mungkin Tuan boleh kongsikan kan daripada situasi ini. Kalau berlaku sampai kita dah hanguskan duit kita ni, bagaimana sebenarnya? Ada peluang tak untuk kita dapat balik sebaik sahaja report dibuat? Okey, yang ini sangat penting dan dia sangat mudah sebenarnya. Cuma kebanyakan orang tak perasan dan tak sedar apa yang seharusnya mereka lakukan. Baik, jika anda sedar anda dah kena scam, tanda-tanda scam tu sangat mudah lah. Apabila anda di blok, apabila anda cuba nak hubungi ataupun berkomunikasi tu dah tak dapat, itu sebenarnya dah memang petanda anda dah kena scam lah. So apa yang seharusnya anda lakukan ialah anda kena segera yang mungkin hubungi 997 National Scam Response Center. Apabila anda hubungi 997 itu, yang mana pusat panggilan itu adalah satu pusat panggilan yang dikawal sedia dan adanya polis yang akan entertain anda. Yang menjawab panggilan itu membantu anda untuk mendapatkan info-info kejadian yang terjadi kepada contoh Rosmawati. Rosmawati pun beritahu, okey, saya rasa saya kena scam. Saya dah masukkan ke satu account number. Nombor account sekian. Apa yang 997 ni akan buat, dia akan blockkan immediately account bank tersebut supaya duit yang Puan Rosma dah termasukkan itu tidak sempat dipindahkan ke kedai akaun yang lain atau dipindahkan ke luar negara. So itu adalah peluang yang hanya ada untuk Puan Rosmawati dan siapa-siapa di luar sana untuk dapatkan kembali duit tu. Mana kata kalau let's say Puan Rosmawati dah masukkan 1,000, kebetulan masa kos 997 tu yang ada tinggal 500. So 500 itulah peluang Puan Rosma untuk dapat balik. Kalau dalam proses kita blokkan akaun tu, kita tengok Puan Rosmawati duit awak dah tak ada, maka peluang awak memang tak ada untuk dapatkan duit tu balik. So ini antara tindakan yang seharusnya Puan Rosma atau siapa-siapa buat di luar sana. Yang kedua, cuba hubungi bank, kerana mungkin bank boleh bantu anda. Mungkin itu antara dua step yang paling mudah untuk anda ambil tindakan secepat yang mungkin sebelum anda pergi ke balai polisan. Okey, ada juga